Assalamualaikum, welcome to my vlog pagi-pagi Selasa. Semuanya tak ada apa, nampak tak? Tak bersiap, I pakai sarung je, turun sarung. Lepas pakai hoodie lusuh. Kalau orang daripada jauh mesti tengok macam pemalas budak ni. Tapi sorry doh, at least saya pakai lip balm. Okay, let's go. I nak pergi dekat e-conceive sebab I nak beli lilin. I punya lilin untuk I punya oil warmer dah habis. I rasa dah habis, so I kena belilah sebab petangnya I ada customer. So yeah, I tak nak beli nanti petang kan, nanti tengah hari. So kita pergi beli sekarang. Anak-anak I dah hantar. Let's go. Kita pergi mana? Macam biasalah, e-conceive, mesra before tea. Tak ada orang lagi. Adalah, tapi like macam sangat sikit. Jarang-jarang sekali. So untuk pengetahuan T20 yang tak pernah masuk e-conceive, BT e-conceive automatic. Lepas tu kat sini ada mainan juga, tapi macam 1, 2, 3 je. Macam tu. Macam tu Tapi ini 1, 2, 3 pun boleh buatkan anak korang tak nak balik tau. So nampaknya kedai masih tidak buka. Masih belum buka lagi. Maksudnya kita perform. Kita terpaling awal lah. Okay, so kejap I nak tengok korang entrance. I tak payah apa-apa sebab I memang sikit gila barang I nak beli. Okay, nampaknya saya dah selesai. Macam biasa, niat nak beli lilin je, tapi terbeli benda-benda lara yang lain. Tak, susu penting. Susu penting for kalsium. Ambil lah korang angle double chin bawah ni. Macam kalau nak selalu cantik pun tak boleh lah selalu cantik. Okay, kita dah sampai. Sekejap. Update. I just did something wrong. Tapi rahsia, tak nak bagi tahu sebab kalau bagi tahu nanti I kena kecam. I tak nak dikecam. I hati rapuh. I tak rela dikecam. So ini hoodie bundle. Template elok tu sekarang dah rapuh dan lusuh. So apa? Sebab I ni setia orangnya. Okay, thank you. Bye korang. Assalamualaikum. I tak beritahu I beli apa I terbeli susu. Susu penting. Okay. Sebenarnya I nak beli je. Okay. Tapi I terbeli ni sekali. So yeah. Nak buat macam mana? Life must go on. Bye.